Video kali ini saya akan ceritakan kepada anda bagaimana kaedah untuk menggunakan sistem email marketing yang terdapat dalam laman web anda. Okey, seperti mana yang anda lihat, ada beberapa terms yang sangat-sangat popular sekiranya anda dah biasa menggunakan email marketing, antaranya campaigns, auto-response, subscribe dan sebagainya. Dan saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana nak menggunakan sistem ini. Okey, pertama anda boleh lihat dekat sini untuk all campaigns. Maksudnya apa saja campaign yang anda buat untuk anda punya business, maka dia akan tersenarai dekat sini. Contoh dekat sini ada promosi akhir tahun, terbaru daripada Luna, sales akhir tahun. Okey, yang contoh yang saya buat yang paling terbaru dekat sini adalah sales akhir tahun Luna Scarf. Dekat sini anda boleh lihat ada status. Status di sini menunjukkan finish, di mana apabila anda menjalankan satu kempen, anda hantar kempen ini kepada semua anda punya subscribe, maka setelah semua menerima email ini, maka dia akan tulis dekat sini finish. Dan benda ni akan makan masa untuk dihabiskan. Contoh, kalau misalnya anda menghantarkan email kepada 100 ataupun 500 orang anda punya subscribe, maka benda ni dia tak akan siap terus. Apabila kita hantar tu, dia mengambil masa untuk habiskan. Dan kebiasaannya dalam sistem email marketing, kebiasaannya dalam 24 jam dia akan hantar untuk habiskan kalau misalnya email tu terlalu banyak lah. Dekat sini anda boleh lihat ada tulis 3, kerana saya just hantar kepada 3 email saja, dan yang buka email tersebut hanya 2. Okey, dan yang klik email tersebut ataupun yang memberi respon kepada email tersebut adalah 1 orang. Okey, so dekat sini kita boleh baca bahawa tak semua email yang kita hantar kepada prospek semua orang akan buka ataupun semua orang akan baca. So kita akan tengok siapa yang buka dan siapa yang baca. Dan kalau misalnya yang baca tu, maka dia adalah prospek yang berpotensi untuk kita membuat sale kita. Okey, cara untuk melihat benda tu, anda boleh pergi dekat bahagian statistik kat bawah ni, dan anda scroll, anda boleh lihat ada 2 orang yang buka, ada 1 orang yang klik, dan kita nak tahu siapa yang klik. So anda akan tengok dekat sini total klik 1 orang. Anda boleh lihat detail di sini. Okey, ini yang klik. Yang klik adalah photoshopmalaya@gmail.com. Maka orang ini adalah orang yang berpotensi untuk kita promote dekat dia, sebab dia dah buka kita punya email dan dia klik. Maksudnya apabila orang itu klik kita punya email, bermaksud dia adalah prospek yang sangat-sangat berpotensi. Maksudnya dia baca email tersebut. Okey. So apabila anda dah tahu siapa, maka anda akan groupkan diorang ini, anda akan kumpul balik diorang ni untuk jalankan kempen yang kedua supaya mereka mendapatkan anda punya produk. Okey, itu adalah kaedah untuk kita mengesan siapa yang buka dan siapa yang klik memberi respon kepada kita punya kempen email. Okey, seterusnya adalah melihat new campaigns. Bagaimana kita nak create kempen baru? Pertama, anda boleh lihat dekat sini, berikan tajuk, contohnya Sale Merdeka. Okey, 2016. Apabila anda buat Sale Merdeka, maka dia akan keluar dekat subjek adalah Sale Merdeka, dan anda boleh tambah dekat sini 30% potongan harga. Ini contoh. Okey. Dan dekat sini anda boleh masukkan anda punya email. Contohnya anda just klik, anda boleh tukar anda punya logo. Yang ni anda boleh ambil, anda boleh tukar gambar, anda boleh masuk tagline anda just tukar dekat sini, tukar macam biasa saja. Okey, kemudian setelah anda masukkan semua, dan anda boleh test untuk menghantar email tersebut, nak tengok macam mana email tersebut dibuka di dalam prospek punya email. Contohnya, okey, dan saya akan try tekan test. Okey, nampak? Dekat sini ada Sale Merdeka. Okey, so apabila saya klik pada Sale Merdeka, maka dia akan tunjuk dekat sini Sale Merdeka, yang maksudnya email ini sampai kepada saya punya email. Okey, itu adalah kaedah untuk kita create email campaign yang baru. Okey, dan apabila anda dah letak, anda dah cuba benda ni berjalan dengan baik, maka anda akan menggunakan anda punya list siapa yang akan receive anda punya email. So dekat sini nanti saya akan tunjuk macam mana anda nak buat untuk dekat sini list. Okey, itu adalah kaedah untuk kita buat satu email baru. Dan apabila anda dah buat semua, anda just klik save, maka anda boleh gunakan kempen ini. Okey. Okey, yang ketiga adalah auto respond. Auto respond ini adalah cara untuk kita nak memberi
respon segera setelah seseorang itu masukkan nama, email dan juga dia punya nombor telefon. Contoh, apabila kita nak buat satu auto respon, kebiasaannya orang akan nak bagi diskaun percuma, mungkin orang nak bagi diskaun ataupun nak bagi e-book ataupun nak bagi video, maka dia akan suruh kita punya prospek untuk mengisikan nama, borang dan nombor telefon dalam kita punya landing page. Siapa yang isi, maka orang itu akan automatik mendapat kita punya email. Contoh dekat sini, contoh yang saya buat dekat sini adalah kupon diskaun. Okey, dekat sini. So, siapa yang masukkan nama, email dan juga nombor WhatsApp dan dia klik pada mahu kupon, maka dia akan dapat 30%. So, dekat sini, orang itu automatik saya akan buat auto respon dan dia akan terus menerima email tersebut. Okay, maksudnya apabila dia sign up saja kita punya email tu, maka kita akan dapat dia punya email dan kita akan bagi apa yang kita tawarkan kepada dia. Kalau anda nak bagi dia tudung, maka anda boleh bagi kat sini, ataupun kupon, ataupun biasa orang bagi voucher dan sebagainya lah. Okay. Dan seterusnya kita akan lihat bahagian subscribe. Subscribe ni adalah orang yang masuk dalam kita punya email. Kalau kita nak tambah secara manual, anda just klik pada add new, dia akan tambah secara manual. Kalau misalnya anda nak tambah secara pukal ataupun secara beramai-ramai, anda just klik pada import, maka anda boleh tarik saja yang email-email yang pernah anda kumpul sebelum pada ni masuk ke dalam sistem dan anda boleh gunakan untuk buat menjalankan kempen. Okey. Dan apabila anda masukkan, anda boleh namakan mereka. Contohnya dekat list, anda boleh namakan mereka. Dalam ni anda boleh tambah macam ni, berikan nama, contohlah sale group Merdeka. Okey, dan tekan save. Maka dalam grup mereka ni kita boleh tambah seramai mungkin siapa-siapa yang kita nak import. Okey, contohlah saya import dekat sini. Saya akan tarik beberapa orang. Okey, azman@gmail.com, saya tekan dan next step. Apabila kita dah masukkan macam tu, maka dia akan masukkan orang ni dalam kategori. Kita boleh list sama ada dia adalah grup mana. So apabila kita group dekat sini, maka kita akan import, maka dia orang ni akan masuk. Okey, dan dia akan maka mereka ni adalah orang yang terdapat dalam grup tersebut. Okey, contoh dekat sini anda boleh lihat, bila kita klik pada list, maka dalam list grup Merdeka ada 2 orang. List dalam grup Genius ada 3 orang. So terpulang kepada kita macam mana nak mengurus kita punya grup untuk kita buat pemasaran email. Okey. So saya rasa itu saja untuk email marketing dan menggunakan sistem ni. Dan mungkin satu lagi adalah kaedah untuk membuat form. Ni form ni adalah untuk kita macam yang saya buat tadi, untuk dapatkan kupon. Just masukkan nama dan juga nombor WhatsApp. Anda boleh tengok dekat sini. Kalau anda nak buat form anda sendiri, anda just klik add new. Anda boleh tambah. Anda just masukkan nama. Lepas tu anda just tekan save. Anda boleh pakai form tersebut dengan kaedah copy dia punya shortcode. Anda pergi dekat page, anda buat satu page baru, contoh Januari. Okey, maka anda just masukkan saja kod tu yang kita copy tadi dekat sini dan anda akan publish. Maka apabila anda buka anda punya page ni, maka dia akan ada nama, email dan nombor WhatsApp. So prospek Januari ni anda akan promote habis-habisan dekat anda punya Facebook, anda punya Instagram, supaya orang masukkan nama, alamat dan juga dia punya info lah WhatsApp. So apabila dia subscribe, maka dia akan dapat maka kita akan dapatlah dia punya list email.